Seterusnya baris baris apa? Dhammah. Macam mana dhammah bertemu dengan huruf waw yang berbaris mati? Dal sama dengan dip, vokal u, konsonan, struk terbalik tu, koma terbalik. Okey? Kena ingat dalam tiga-tiga baris ni, fathah, kasrah, dhammah, baris dhammah paling kuat. Sebab sebut apa? Du. Okey, ingat sekali lagi apa dia? Hamzah tu sifat dia apa? Dia ada syiddah dan juga jahar. Sebab tu mati terus mengejut. Du. Okey, seterusnya jangan salah. Du. Okey, seterusnya dal sama dengan di, vokal u, konsonan h. Okey, ni dia ada sifat dia apa? Rakhawa dan juga hams rakhawa. Okey, du. Dia hams, dia ada suara nafas terlepas, tapi jangan lepas semua. Jangan lepas banyak sangat angin. Okey, cover sikit. Jangan aduh. Bukan sebut macam kita sebut. Aduh tu kita lepas semua. Aduh manisnya. Okey, bukan tu kita lepas semua, bukan aduh. Arat du. Jangan lepas banyak angin. Pita suara tu jangan buka luar sangat.